apa nasihat doktor kepada perempuan di luar sana yang kalau dia ada period pain yang severe ataupun macam mana diorang nak bezakan sama ada diorang ni perlu pergi check up ataupun tidak? So sekiranya period pain tu dia menyebabkan gangguan pada kehidupan kita lah. Daily routine lah. Pada daily routine ya. Daripada berbagai segi ya. Mungkin satu menyebabkan gangguan disebabkan oleh period pain. Kalau dah kerja selalu ambil MC, bos dia pun dah tahu dah sekian bulan ni staff ni mesti ambil MC punya. Sakit dia bukan biasa-biasa punya sakit yang memang tak boleh bangun lah. Betul. Bukan benda yang orang kata mengada-ngada lah. Bukan. Ya? Sebab dia berkaitan dengan kadang-kadang muntah ya. Cerit beret. Oh, cerit beret pun. Lagi satu, kalau ada period pain ataupun mungkin tak ada period pain tapi dia susah untuk hamil. Golongan macam ni pun kena pergi cek kenapa tak boleh hamil ya. Setelah mungkin selalunya kita ambil 2 tahun lah ya. Kalau dah berkahwin masih tak conceive lagi, then memang sepatutnya kena pergi buat investigation ya. Jumpa doktor lah kan, nak tahu kenapa tak boleh pregnant kan. Betul.